pakai jenis yang ini. Suis kipas ni dia tak ada ni. Jadi macam mana kita nak ambil api dari sini, kita pasang dekat sini. Yang ini untuk lampu dan ini untuk kipas. Untuk kipas ni kita kena tengok dalam dia. Ini nampak ni tak ada api kan. Kita cek bawah, nampak hidup. Yang ini bawah ni ada api. Kita nak ambil wire adalah wire yang tak ada api. Kita kena bawa keluar wire ni. Kalau ikut tekan dekat sini, dekat sini dia dah siap potong. Ini bermaksud sebelum ni memang dia dah plan nak pasang speed kipas tu lah. Kalau katalah wire ni tak potong macam ni, korang boleh potong je wire ni, potong dua, masuk ke dalam ni lah nanti. Sekarang ni kita buka dua wire ni. Yang ini kita akan masukkan ke dalam ni. Satu masuk sini dan satu masuk sini.